Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi ini 21 Ramadan ya, 21 Ramadan dapat sama-sama sekali lagi kita berada dalam majlis ilmu yang mana banyaklah hadis-hadis yang menerangkan tentang kelebihan berada dalam majlis ilmu. Walaupun kita tak faham apa ngaji, tapi tak faham kan, dia ada kelebihannya. Orang duduk tidur pun ada kelebihan. Yang penting duduk dalam majlis saja. Ya, apatah lagi kalau kita faham, ya, lagilah banyak pahala. Pahala duduk dalam majlis dan pahala faham. Tapi kalau tak faham pun, dia dapat pahala, dia ada kelebihannya. Baik, jadi untuk kalau ikut tu fiqh lah, tapi untuk bulan puasa ni kita baca ni sajalah. Lain tu kita lepas raya ni kita sambung balik salam. Baik, jadi yang lain tu kita sambung lepas raya, tajuk dengan fiqh tu kan. Yang ni kita untuk bulan puasa kita baca tauhid sajalah. Baik. Baik, jadi minggu lepas saya baca sampai muka surat 13 kot. Tapi tak apa, saya nak ulang sikit lah. Nak ulang sikit sebelum masuk muka surat 14 tu, saya nak ulang sikit yang hak lepas-lepas. Amy dia faham lah. Saya dah ulang, dia tengok dia faham lah. Tengok cara dia bagi respon tu, dia faham. Saya nak ulang sikit ulang secara ringkas. Baik, jadi wajib ni dia ada banyak lah. Wajib dia ada wajib pada syarak, dia ada wajib pada aridi, dia ada wajib pada adat, dan dia ada wajib pada akal. Dia ada tiap-tiap wajib tu dia ada berlainan dia punya pengertiannya. Kalau wajib pada syarak macam mana? Wajib pada syarak ni ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Tu wajib pada syarak. Barang yang dijanji pahala sekiranya kita melakukannya, dan dijanji seksa sekiranya meninggalkannya. Tu wajib syarak. Kalau wajib aridi pula macam mana tak? Wajib aridi ni wajib aridi ni contohnya seperti mati. Wajib aridi ni maknanya wajib yang baru datang, dia tak ada kaitan dengan dosa pahala. Contohnya seperti mati wajib mati. Kita semua ni wajib mati, bukan wajib syarak. Kalau wajib syarak dia jadi kalau tak mati berdosa lah pula dia jadi tu. Wajib syarak lain. Wajib syarak ni contohnya seperti sembahyang 5 waktu tu, mengaji tauhid ni, tu wajib syarak tu. Wajib syarak ni kalau buat janji pahala, kalau tak buat janji dosa. Tu wajib syarak. Kalau wajib aridi ni adalah suatu ketetapan daripada Allah lah. Maksudnya contohnya seperti mati. Mati tu dipanggil wajib aridi, wajib yang baru datang. Dengan maksud kita ni semua wajib mati lah. Wajib mati dan wajib bangkit semula daripada kubur. Bukan maksud kalau tak mati tu berdosa, bukan lagu tu. Tu wajib syarak. Sebab tu kena mengaji wajib syarak macam mana, wajib aridi macam mana, wajib adat macam mana. Kalau wajib adat pula macam mana? Wajib adat ni contohnya kalau makan banyak wajib kenyang. Kalau makan banyak tak kenyang dia panggil apa lah?
Mustahil adat. Kalau harus adat macam mana lah? Harus adat ni kadang-kadang makan sepinggan baru kenyang, kadang-kadang setengah pinggan kenyang dah, kadang-kadang 2 mulut kenyang dah. Tu apa harus adat. Kalau wajib akal pula macam mana? Wajib akal ni macam mana? Ni memang faham ni, saya ulang ni. Wajib akal ni macam mana? Dia ada wajib, mustahil, harus. Wajib akal macam mana? Ma yutasawwaru fil aqli, ma la yutasawwaru fil aqli, barang yang tidak terupa, barang yang tidak digambarkan pada akal, adamuhu, oleh ketiadaannya. Barang tu mesti ada. Contohnya zat Tuhan. Dalam akal kita kata wajib ada. Wajib ada zat Tuhan, sifat Tuhan. Sebab apa? Sebab zat Tuhan tu dipanggil wajib akal. Wajib akal, perkara yang mesti ada. Mana boleh kata tak ada zat Tuhan, sifat Tuhan, wajib akal. Jadi tiap-tiap wajib tu dia beza. Dia ada hukum syarak. Hukum syarak dengan hukum taklifi sama. Wajib syarak hak 5 tu lah. Wajib, haram, sunat, makruh, harus kan. Boleh dipanggil hukum syarak, boleh dipanggil hukum taklifi. Hukum syarak apa? Hukum keputusan. Syarak tu undang-undang. Tuhan punya syarak dipanggil syarak. Seperti syarak tu Allah tu dipanggil syarak hakiki. Syarak Tuhan punya hukum. Syarak hakiki. Syarak shin alif ra ain. Syarak isim fa'il atau wazan fa'il. Syarak ni Tuhan punya hukum. Hukum tu syarak shin ra ain. Kalau syarak shin alif isim fa'il, ra ain, syarak. Tuhan punya hukum. Tuhan punya hukum hak 5 tu lah. Okey. Tu mengaji dah tu saya send dalam grup tu. Boleh tengok balik lah. Ni ulang cara nikah. Nah. Baik. Kemudian apakah akibat ataupun keburukan kalau tak mengaji, tak tahu hukum adat ni? Makcik tahu tu saya. Kalau tak tahu hukum adat jadi apa akibat dah? Ada. Tengok ada video tu, tak tengok tu? Tak tengok. Lepas ni ulang sebagai ringkas lah. Akibat dah kalau tak tahu hukum adat jadi apa? Hukum adat ada 3 kan? Wajib adat, mustahil adat, harus. Dia boleh jadi 2. Terkadang boleh jadi fasik ni berdosa. Dan terkadang boleh jadi kufur akibat tidak tahu hukum adat. Banyakkan orang kata tak masuk akal. Tak. Jatuh bangunan tingkat 20 tak mati, dia kata tak masuk akal dia. Padahal harus akal. Harus pada akal, cuma mustahil adat. Kalau dia duduk zaman Nabi, confirm dia tolak, dia ingkar mukjizat Nabi. Nabi Ibrahim dibakar dalam api yang sangat besar. Kalau dia ada masa tu dia kata apa? Tak masuk akal dia tak. Tak. Padahal harus pada akal. Harus pada akal, mustahil adat. Tak terbakar, padahal duduk dalam api yang besar. Nabi Ibrahim dibakar. Dia mustahil adat, kebiasaan hangus lah. Tapi tak mati, siap, relax, hidup je. Orang panggil apa? Mustahil adat, harus akal. Tongkat Nabi Musa jadi ular. Kalau orang hak ni, hak tak erti hukum adat, dia kata apa? Tak masuk akal. Boleh kau tongkat jadi ular, baling-baling jadi ular? Tu dia ingkar mukjizat Nabi. Lepas tu lagi satu tu hak Isra' Mi'raj. Dia kata apa? Tak masuk akal. Dalam masa malam tu lah, naik ke langit pun, turun sebelum subuh tu. Tu geng Abu Jahal belakang tu. Tu yang nak mempersendakan Nabi tu, turun tak percaya kan. Yang Abu Jahal belakang tu. Jahil hukum adat ni bahaya. Kadang-kadang boleh jadi kufur sebab dia ingkar mukjizat Nabi dia tu. Naik Isra' Mi'raj tu, Nabi kata apa sebab benar. Dia pun siap kata Nabi gila lah, macam-macam lah, sihir lah kan. Tak percaya. Kufur keluar bukan iman, bukan beriman, kafir. Kufur ni maksudnya ingkar. Keluar ingkar. Kufur. Kufur ni besarnya kufur keluar
tak beriman tu kufur hak besar. Kufur hak kecil, kufur nikmat. Macam kita ni boleh kufur nikmat. Mata Allah Ta'ala bagi untuk apa? Melihat benda-benda yang baik. Al-Quran, kitab-kitab kan, hadis ke apa. Tapi kita guna mata untuk lihat benda haram. Tu orang panggil kufur nikmat. Sebab tu Tuhan kata la in syakartum la azidanakum. Jika kamu bersyukur, la azidanakum, aku nescaya aku tambah lagi. Wala in kafartum, jika kamu kufur, inna azabi lasyadid. Sungguhnya azabku pedih. Jadi kita tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah, kita guna cara nak bersyukurnya, kita guna nikmat yang Allah bagi tu pada tempat dah. Allah Ta'ala jadi makan mata untuk apa? Baca Al-Quran, tengok benda-benda yang baik. Tapi kita silap guna, tu kufur nikmat lah. Tu kufur ni sikit, tu kufur lagi besar lah. Kufur bukan beriman, tu kafir lah. Tu bahaya sekali tu lah. Tapi ni pun kita kena elok lah, kita kena dah mengaji, kita kena buat perubahan lah. Yang hidup macam tu. Antara kita syukur dengan nikmat akal, main mengaji. Tu kata tu betul lah. Antara kita niat main mengaji lain daripada kerana Allah, lain daripada nak lepas kejahilan, kena niat satu lagi. Aku nak bersyukur dengan nikmat akal. Main mengaji tu bersyukur dengan nikmat akal tu. Allah Ta'ala bagi akal. Orang tak mengaji tu dia tak bersyukur dengan nikmat akal dah. Okey, itu sebagai ulangan lah. Okey. Untuk pagi ni kita tengok muka surat. Muka surat 14. Yang lain-lain tu nak tengok dalam video tu lah. Tempoh minggu lepas ada belakang lah tu. Ni tadi sana ulangnya. Baik. Muka surat 14. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Ni saya baca kitab pondok lah. Macam kerja pondok lah ni. Macam kitab pondok ni. Di pondok tu macam ni kan. Dia ada kepala, dia ada ni kan. Panggil. Baik. Huraian sifat yang pertama. Huraian sifat yang pertama. Sifat apa? Sifat Allah lah. Sifat yang pertama. Daripada apa? Daripada 20 sifat. 20 sifat tu yang mana? Yang wajib ke atas tiap-tiap mukallaf. Wajib apa tu? Mempelajari. Mempelajari tu hingga mengetahui lah. Kalau selagi menanya, selagi tak erti tu, belajar lah. Mempelajari. Yang wajibnya, diri belajar tu. Diri belajar tu, diri main mengaji tu yang wajib. Sedangkan diri mengetahui tu tak wajib. Diri mengetahui tu kurniaan Allah. Bukan semua orang main mengerti. Kadang-kadang main mengaji satu kelas tapi tak erti tak. Duk tak erti tu. Kalau wajib erti dosa habis tak erti tu. Sebab wajibnya perbuatan mengaji tu. Perbuatan mengaji tu macam tu lah. Sebab hukum taklifi ni dia bersangkut dengan perbuatan. Sembahyang wajib tak? Sembahyang tak wajib. Belajar mana pula ni? Perbuatan sembahyang tu yang wajib. Mengerjakan sembahyang tu yang wajib. Arak haram. Tak haram. Haram tu apa? Perbuatan minum. Babi haram. Kalau pergi ngajak kau lain dia pelik dia potong. Aja dah sesak. Bawa maring kan. Ni tu dia dengar lama dah. Tok guru ada itu. Ada tok guru ajak ni mana? Pakat keju tok guru besar kata lagu tu. Pakai nak cok sesak sabar tu. Sebab tu dia panggil hukum taklifi, hukum yang bersangkut dengan perbuatan, bukan dengan benda. Kalau hukum taklif bersangkut dengan benda, akhirat nanti benda tu lah bola kau, orang tak masuk. Sedangkan menyalahi ayat Quran, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Takutlah oleh kamu akan api neraka yang mana bahan bakaran dia terdiri daripada manusia dan batu berhala. Manusia yang kafir lah. Dia bersangkut dengan perbuatan manusia. Hukum taklifi ayat 5 tu lah, hukum syarak. Bukan dengan benda. Arak bukan haram, najis. Minum tu jadi haram. Babi tak haram. Haram pergi makan dia tu. Kalau dia duduk sekop tu nak haram apa? Tok kota main. Bawang putih duduk dalam raga dapur kita. Ada hukum tak? Mana ada hukum apa? Pergi makan dia tu jadi makruh. Dia pergi koyak pergi makan mentah-mentah kan. Macam boleh tak kita hilangkan makruh tu? Boleh dengan kita masak. Hilangkan bau dah.
Kan orang duk buat ubat kan, bola nasi duk bakar. Bila hilang bau tu makan tak makruh lah. Tak makruh tu ketika berbau. Makan mentah-mentah tu, bau. Kalau duk laga tu mana duk makruh? Dia makruh ambil makan tu, perbuatan makan tu jadi makruh. Kena faham? Oh, kalau dia duk laga tu makruh lagu mana? Babi je. Oh, haram. Kisah kutik babi pun laga. Tak. Babi tak haram. Najis besar. Faham? Maknanya hukum tu bergantung dengan perbuatan kita. Nah. Mengaji wajib tak? Mengaji tak wajib. Wajib tu main mengaji tu, perbuatan main mengaji tu. Perbuatan main mengaji tu wajib. Itu sama. Kena faham. Punya tu. At-taklifiyatu la tata'allaqu illa bi af'alil mukallafin. Bermula hukum taklif itu la tata'allaqu tidak bersangkut ia illa melainkan bi af'alil mukallafin. Bersangkut dengan segala perbuatan mukallaf. Hukum taklif ni hukum bebanan. Kita ni dibeban dengan 5 hukum tu. Ada kala jadi wajib. Tak kepala kita lah. Maknanya kita dibeban dengan hukum tu. Puasa ni kita dibeban ni wajib. Tak buat berdosa dengan sengaja kan. Ni wajib puasa ni, wajib syarak. Bayar 5 waktu wajib. Kita dibeban dengan hukum tu, wajib. Tak buat berdosa. Pasal dia wajib ni kalau buat dapat pahala, janji pahala. Tu kalau ikhlas. Kalau benda wajib kalau buat tak ikhlas, dapat pahala? Tak dapat juga. Tapi tuntutan tu lepas. Cuma tak dapat pahala, rugi ya. Nak pahala kena ikhlas. Benda haram tak buat. Kalau tak buat saja-saja sebab contoh babi. Babi kan kita makan dia haram. Kita tak makan. Orang tanya sebab apa tak makan babi? Dia kata, aku memang tak lalu makan jenis daging babi, daging lembu makan. Macam tu dapat pahala. Dia tinggal daging babi sebab tak lalu. Dia kena tinggal sebab Allah. Dapat pahala. Tapi dia tak buat lah kan. Dah tak buat tak apalah, tapi tak dapat pahala lah. Dia kena tinggal tu sebab Allah. Allah larang. Dapat lah pahala. Sebab tu larangan Allah. Ini tinggal sebab tak lalu lah, sebab busuk lah. Tak boleh. Baik, huraian sifat yang pertama daripada 20 sifat mengikut kaul yang rajih kan, kaul yang masyhur 20 sifat. Kaul yang rajih ni 13 sifat. Kaul Imam Abu Hasan Asy'ari 13 sifat. Kalau kaul ni dalam kitab ni kaul yang masyhur. Masyhur ni terkenal lah. Banyak kan orang sebut sifat 20 kan. Jarang dengar orang tu kita banyak sifat 13. Jarang. Ada tak? Sifat 20. 13 tu kaul yang rajih. Dua-dua tu betul lah. Cuma kaul yang rajih 13 ni dia tak masukkan dengan sifat apa? Sifat maknawiyah kaunuhu tu. Kaunuhu tu dia ada 7 juga. Dia sifat yang melazimi sifat makni. Sifat makni ada 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Dia melazimi 7 tu lah. Kaunuhu, qadiran, qawduhu, sampai kaunuhu mutakaliman. Sifat yang berlazim-laziman. Adanya kudrah, adalah keadaan Allah yang bersifat dengan kudrah tu. Tu. Yang untuk kau yang rajih dia tak masukkan yang tu. Yang maknawiyah. Sebab tu dia jadi 13. Yang tu dia ada khilaf, dia ada huraian pula situ tu. Tak apalah, dah masuk. Baik, huraian sifat yang pertama daripada 20 sifat. 20 sifat ni yang wajib ke atas tiap-tiap mukallaf mempelajari. Wajib belajar ni. Bukannya wajib apa ni? Wajib belajar ni. Wajib syarak. Bukan wajib aridi pada, wajib syarak. Tu dia wajib pada syarak tu. Tekan syarak nak tekan tu suruh mengaji. Perbuatan mengaji tu kena main. Bermaksud kalau tak mengaji jadi apa? Dosa. Dia janji seksa ni. Orang yang tak mengaji ni memang dia tak tahu. Tapi kalau kita faham dalam tu tak buat kena seksa. Dalam dia bahaya 2. Tak mengaji tauhid ni dia bahaya 2. Kalau umur kita panjang sampai zaman Dajjal esok, kemungkinan kita akan hidup Dajjal. Kemungkinan besar pasal kita tak kenal Tuhan. Kemungkinan pasal masa tu Dajjal dia turun, dia mengaku dia Tuhan. Siapa mengaku dia Tuhan dia bagi makan. Zaman tu memang susah. Orang nak makan tak ada orang. Cuma orang beriman betul-betul kuat iman ni, makan ada zikir lah. Tu berapa kerak sangat orang yang beriman sikit-sikit. Orang lain banyak ikut. Perempuan boleh banyak kali. Perempuan hati-hati Sebab tu kena minta doa jugalah. Doa sebelum bagi salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masih dajjal. Doa Nabi tu
sebelum bagi salam. Minta lindung daripada azab api neraka, azab kubur, fitnah hidup dan mati, dan fitnah dajjal. Fitnah dajjal ni kita tak tahu lagi macam mana keadaan betul kan. Cuma memang ulama cerita, cara ulama cerita pun baik kan. Kita dengar memang ikut tu ramai sangat, perempuan boleh ramai. Macam di Madinah tu dia tak boleh masuk, tapi dia di luar tu, dia duduk kan dia punya tempat tu kan. Dia panggil dia guna tak tahu, ada lah tu. Pakat keluar, memang dia tak boleh masuk, dia keluar. Pakat dia ikut dah Dajjal. Nampak pemuzik tu confirm tak tutup orang apa semua tu. Dajjal dia ikut sembah aku Tuhan. Kita tak mengaji mukhalafah. Tuhan tu bersalahan dengan baru, tak berjirim, tak berjisim. Bukan mengaku lah. Bila gaji ni kawan-kawan kita tahu, bukan ni. Tuhan bukan lagu ni, dia bukan bertempat. Dia bukan berjirim ketua je tu. Hak ni nampak je lah, Tuhan baru tu. Kita boleh juga kan. Kalau umur kita panjang lah kan. Yang kedua, kalau mati awal. Mati umur. Ni kalau ni zaman mana? Mati umur 50. Mana ni tak sempat zaman Dajjal. Hak lagu buat abang ni macam mana pula? Marah buka. Ni dia tak tanya. Dia tanya. Masuk-masuk tu. Lepas kita sedang kita mati tu, pasal king kita tanah ni bau tanah, sedang kita mati. Masa kita mati tu macam kita mimpi. Mimpi macam tak lain nak mimpi, orang nak usul kita. Mimpi pedas-pedas. Jaga juga. Mimpi rupanya. Bukan mimpi tengok kalau gebak dah. Lepas tu orang tinggal kita, kita dengar tepak kaki last sekali tu. Jamai dekat muka nakir. Kalau beriman tak apalah, masalah kita takut. Kita tak mengaji ni kita takut tak? Memanglah bukan apa mulut kita ni, ilmu amalan kita lah yang jawab tu. Tapi amalan kita nak sesuai dengan ilmu. Tak ni. Dia tanya marah buka, soalan bocok lama tapi tak tahu dia jawab ke tak. Dia pegang tongkat besi tu. Dengan kalau orang kafir dengan munafik ni, dia main dengan muka bengih. Muka kalau orang beriman ni, dia main cara ni sikit dah kan. Cakap lembut, dia tanya pun lembut sikit lah. Kalau orang kafir dengan ni, dia jakah lah. Suara macam guru. Guru faham-faham, kita dengar terkejut lah. Pong. Rumah yang tunggu-tunggu dah terkejut lah. Ni suara dah. Wallahualam macam mana yang sebenar, tapi cerita gambaran macam tu lah. Baik, jadi sifat Tuhan ni, kalau orang tanya kita, ada berapa? Sifat kesempurnaan bagi Allah. Sebenarnya ada berapa? Jadi sifat kamalat ataupun sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala ni tak terkira banyaknya. Yang tahu hanyalah Allah Ta'ala sajalah. Yang 20 ni yang mana? Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mempelajari. Mempelajari. Sekadar mempelajari kan? Tak. Mempelajari tu sehingga tahulah dan kena mengaku pula. Baik, huraian sifat yang pertama daripada 20 sifat yang wajib ke atas tiap-tiap mukallaf, iaitulah wujud. Wujudun, bahasa Arab ni wujudun. Sebelum ni kita duk nasyid lah, Allah wujud, dah kan tak? Ingat dah, tapi tahu tak wujud tu macam mana bahasa dah? Tak tahu kan? Lepas dah badu'in sekadar hafal, tak apa. Erti wujud, apa dah wujud? Ada. Wujud bahasa Arab, erti tu maknanya translate kali bahasa, ada nah. Wajib pada syarak. Bila sebut wajib pada syarak ni, maksud dia macam mana? Wajib dengan maksud kalau buat tak pahala, dapat pahala kali ikhlas. Kalau tak buat, siksa, kena siksa. Faham kena siksa mana? Sama ada laku buat ataupun di sana esok. Atas tiap-tiap mukallaf. Dekat wajib tu kena tulis sikit. Wajib oleh bahawa belajar hingga mengetahui. Kena tulis ni. Wajib para syarak ini wajib oleh bahawa belajar hingga mengetahui. Maksudnya kalau selagi tak erti, belajarlah. Belajarlah sampai erti. Wajib pada syarak ini wajib oleh bahawa belajar hingga mengetahui. Tak baca kitab apa? Tanya. Kitab Misbahul Munir. Wajib pada syarak ini wajib oleh bahawa belajar hingga mengetahui. Diri belajar tu wajib. Kan dia perbuatan. Dia bersangkut dengan perbuatan. Wajib pada syarak. Wajib apa tu? Wajib atas apa? Atas tiap-tiap mukallaf. Atas tiap-tiap mukallaf.
Maksud mukallaf ni apa? Mukallaf. Kallafa yukallifu taklifan. Fahuwa mukallif wa dzaka mukallaf. Isim maf'ul. Yang dibeban. Orang yang dibeban. Hukum taklif, hukum bebanan. Kalau mukallaf, orang yang kena beban. Orang yang dibeban dengan hukum syarak tu. Maknanya atas kepala kita. Wajib atas kepala kita. Tiap-tiap mukallaf. Syarat mukallaf berapa? Kami ingat 4. Yang pertama berakal. Maksudnya bukan gila. Gila terlepas. Tak duduk semayang, tak duduk apa. Tak pakai baju pun tak ada masalah. Tak puasa pun tak ada masalah. Syurga. Tapi nak jadi gila dulu . Yang kedua, baligh sampai umur budak kecil tak ada masalah. Tak 3 tahun baru tak mengaji pun tak ada masalah, tak semayang tak apa. Berbaligh, baligh ni tak umur apa? Antara umur apa? Kalau kanak-kanak tu antara 9 tahun hingga 15. Ni dah dia kata 20 dia tak balik lagi, tak keluar haid baru perempuan. Balik dah 15 tahun dekat tu. Okey, yang kemudian yang ketiga panca indera tu balah mana tu. Sampai seruan tu, sampai seruan agama. Sampai seruan agama ni macam mana? Maksudnya dia macam kita sampai tengah ni buat live ngaji macam cukup ni. Masjid dekat, surau dekat. Lain lah kalau Tarzan kat hutan tu. Hutan Afrika mana. Kawan dengan ular, cakap dengan ular mana. Dia kata apa? Yang tu tak saya dia jauh daripada ulama, jauh daripada orang, jauh daripada ilmu. Kemudian yang keempat, sihat panca indera. Panca indera ada 5 semua dah. Tapi dalam bab mukallaf 2 lah. Apa dah? Boleh mendengar ataupun boleh melihat. Dua-dua ataupun ada salah satu. Sejak dia lahir, mak dia lahir dia ada pendengaran saja. Mata tak nampak. Mukallaf. Mukallaf, pasal dengar. Ataupun sejak lahir telinga tuli, tak dengar apa. Jekah pun tak dengar. Tapi mata melihat. Mukallaf. Sebab apa? Sebab dua ni punca ilmu. Maksud ilmu kadang-kadang kita dapat dengan dengar. Pejam mata, dengar, boleh faham. Ataupun dengar tak dengar, boleh tengok macam mana. Ilmu dapat. Tu mukallaf. Jadi 4 syarat tu mukallaf. Kalau tak cukup tak boleh, dia kena 4 tu. Ni bab mukallaf. Kita ada semua ni. Ada sangat-sangat wajib wajib. Tak dapat tidak wajib. Tiap-tiap, maksudnya setiap orang. Fardu ain tiap-tiap orang. Mukallaf. Kalau nak tambah sikit boleh. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Tambah sikit. Tiap-tiap mukallaf tu sama ada lelaki ataupun perempuan. Tiap-tiap mukallaf tu sama ada lelaki maupun perempuan. Yang tak cukup syarat tadi tak wajib. Tak wajib. Mengetahui. Wajib tu mengetahui ni atas jalan belajar. Sebab tak dapat tidak nak mengetahui dia kena belajar. Boleh tak belajar tahu? Baca sendiri pun tak boleh. Mana boleh baca sendiri. Beli kitab baca sendiri. Bahasa Melayu lah. Agak-agak kefahaman dia tu betul tak? Tak ada betul ya. Kehendak macam mana dia faham lagu lain. Faham tak? Dia kena ada orang ajar. Nabi kita apa ada guru. Daripada guru tu kita faham. Guru ambil ke guru lah. Bukan guru buat baca. Tak boleh. Guru pun kena mengaji lah. Ambil ilmu tu dia ada salah silah lah. Jangan ambil ilmu semata-mata lah ni saja. Dia kena ada salah. Saya mengaji di CN. Saya ngajak saya. Itulah. Saya pun kata kita ni. Ambil daripada guru. Bukan reka-reka tak boleh. Dosa lah. Sesat orang reka. Ada orang boleh mengejak. Dia baca-baca. Ada. Orang-orang boleh jadi. Kita tak tuduh lah kan. Boleh jadi kan tu. Orang lah pandai cakap. Pandai cakap. Takut tak. Sebab tu nak kena tengok juga. Orang mengejak kena tengok jugalah. Kena tengok juga. Jangan semua terima 100 yang patut. Takut juga kadang-kadang pelik-pelik. Dia ni pelik juga kadang. Mesti ada ambil mana kan. Kena tengok tak. Kalau boleh tanya guru dia siapa. Dia mengaji kat mana. Kita kena tahu juga dia punya ambil ilmu kat mana. Contoh macam apa? Tu ustaz apa? Saya sudah sebut hak Terengganu. Ustaz apa? Sebab ustaz ada tu ada buat. Tadi share dia lupa tu. Tak Terengganu tu. Ustaz apa? Ada buat mengaji Fardu Ain. Ada dia buat. Ustaz apa saya sebut dulu? Lupa dah. Tak balam tak apa dah.
Junaidi, Ustaz Wan, Ustaz Wan. Ha. Guru dia, antara guru dia Baba Sepanjang. Itu tak. Lepas tu Baba Najmuddin dia sebut lah. Tapi saya tak pernah tengok lah Baba Najmuddin bukan. Tapi Baba Najmuddin tu antara guru tu ahli tasawuf, guru tasawuf. Ada dalam TikTok lalu apa? Tuan Guru Jaafar Bahad Melakar. Nampak? Ada yang Imi duk share tengok. Dia kata-kata tasawuf nak sampai kepada Tuhan. Tak ada. Ada pakai serban tu. Guru dia tu juga. Maknanya bukan depa ni anak murid, bukan guru depa bukan biasa-biasa lah. Baba Najmuddin ni pun antara guru Ustaz Wan tu Baba Sepanjang. Jadi kita bolehlah ambil ilmu kat dia. Walaupun online sekali pun kita boleh ambil. Pasal dia jalanan sama dengan kita. Lagi seorang Ustaz Mahdejo boleh tak? Tapi cuma Ustaz Mahdejo ni dia bahasa dia terkini sikit, moden sikit. Dia antara Tok Guru dia Tok Guru Saleh. Dia ambil tauhid di situ. Ni dia buat buku ni. Dia buku dia banyak. Dia olah cara pondok juga. Dia tak olah cara dulu. Dia boleh faham. Okay, saya beli tengok. Boleh faham. Dia buat macam bagi mudah peringkasan. Kalau kitab pondok je ni orang banyak nak faham. Dia buat lagi ni kita boleh rojok lah kan. Baik. Maknanya kita guru ni kita kena tengok lah. Kita kalau korang kita kena tahu guru dah. Jangan tak tahu apa. Dia ni ngaji mana. Kita tak tahu. Dia ambil ilmu dia. Tak boleh. Kena tahu. Serta mengaku. Sekadar mengetahui sajakah? Tak. Serta kena mengaku. Di dalam hatinya, hati siapa? Tiap-tiap mukallaf. Mengaku tu maksudnya i'tiqad. I'tiqad. Dia kena jazam 100%. Jazam 100%. Al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalil. Jazam al-mutabiqu yang membetuli, yang bertepatan li haqqi bagi yang sebenar, an dalil yang diambil daripada dalil-dalil. Contoh dia i'tiqad Tuhan tu ada, bertepatan dengan sebenar dan diambil daripada dalil. Dalil mana dalil kata Tuhan ada? Tuhan ada? Ada. Dalil dah? Kita ada alam. Sah. Jazam tu. Ni tak. Dalil tak ada. Lepas tu tak bertepatan dengan yang sebenar, tak boleh. Jadi bila sebut jazam ni dia tak boleh ada berapa? 3 perkara, 4 perkara. Dia tak boleh ada 4 perkara. Ingat kata ni. Yang pertama dia tak boleh ada apa? Dia tak boleh ada zon. Zon ni apa dia? Berat sangka. Antara 70 dengan 30 dia 70. Kan dia semua 100% kan? Kalau 100% dia panggil apa? Yakin. Kita nak ni yakin. Sebab akidah nak yakin 100%. Tuhan ada. Dia tak boleh ada zon. Zon ni dia berat sangka. Dia kalau 70 dengan 30 tu 70. 70 dia panggil apa? Zon. Berat sangka. Macam mana berat sangka? Barangkali Tuhan ada kot. Barangkali Tuhan ada kot. Duk mi barangkali. Ataupun yang kedua dia tak boleh ada syak. Syak tu 50-50. Tuhan ada ke tak? Ada ke tak? Ada ke tak? Ada ke tak ada tu sama banyak. Ada ke tak? Ada ke tak? Macam tu tak mahu. Yang ketiga dia tak boleh ada waham. Waham ni apa? Ringan sangka. Ringan sangka. Kalau 70 dengan 30 tu had belah 30. Perasaan-perasaan Tuhan ni ada. Kau duk perasan lagu tu kan. Perasaan-perasaan Tuhan ada. Tak boleh. Dan yang keempat, jahil. Jahil ni tak ada ilmu lah. Jahil ni tak ada ilmu lah. Jahil pula terbahagi pada dua. Yang pertama jahil basit. Basit. Kalau ejaan tu ba alif sin ta, basit. Sin ya ta ke sin ta lah. Basit, sin ya ta apa? Basit. Yang kedua jahil murakkabun. Jahil basit ni macam mana? Bahasa Melayu sana. Dia tak tahu dan dia sedar kata dia tak tahu. Tu jahil basit. Jahil macam ni kita mudah kira. Bila kita tegur dia mudah dia sedar, lepas tu dia terima teguran kita. Lepas tu dia buat perubahan lah. Kalau jahil murakkab ni susah. Murakkab ni mestinya bersusun 2-3 bertingkat. Jadi punya kebodohan tu. Dia tak tahu dan dia tak sedar kata dia tak tahu. Bila orang tegur, dia melawan. Dia melawan. Tengok macam Piyushit tu tegur orang. Dia melawan. Dia berkata Piyushit dengki lah. Dengki pun tegur, nasihat. Kadang-kadang orang tag Piyushit tu suruh tolong tegur tak. Seolah-olah macam kerja dia lah pula. Dia pun tegur lah. Saya tak dengki, saya tegur.
Lepas tu melawan. Deki lah kata. Nak tumpang popular lah. Macam-macam. Lepas tu berjahit berokat lah tu. Tak boleh tegur. Padahal benda tu salah tak? Salah. Dan dia tak sedar kata benda tu salah. Bahkan dia bangga-bangga lagi buat. Jahit merokat punya banyak ni. Jahit merokat ni susah nak tegur. Berapa kan bila kita tegur, dia marah kita balik. Tak tahu lah. Tapi kita lepas tanggungjawab. Tegur, kena tetap tegur. Bila suruh buat benda baik ni, orang tak marah sangat. Bila tegur buat benda ni, ular. Kan, ular dia nak kita macam-macam. Antara tengok U-shape je lah. Dia kena macam-macam. Tapi dia antara, banyak orang respect dah lah. Antaranya Ustaz Zamri. Ustaz Zamri saya cakap dulu. Tak? Ada main duduk ngejak sini. Dia respect kan U-shape ni. Dia tahu U-shape ni sakan lah. Bila dia berani tegur. Ada kan. Kan senang nak jumpa orang ni tu. Kita pun kadang ni. Banyakkan orang tegur hati dah. Kena mengaku, kena jazam, kena yakin serta patih kepada orang kata Tuhan ada. Jawab jangan yakin. Serta dalil lah. Ini jawab ada tapi dah ada dalil. Tuhan ada tak? Dia kata ada. Mana dalil? Dia maksud. Dia kata ustaz tu kata ada. Aku pun kata ada. Itu dia panggil apa? Boleh lagu tu. Yang tu dia panggil apa kalau lagu tu? Dia kata, orang tanya dah, Tuhan ada. Dia kata ada. Hantar mana? Mana dalil? Dia kata, ustaz tu kata ada. Tok Wan tu kata ada. Mak tu kata ada. Itu orang panggil apa? Sah lah lagu tu. Tak boleh gitu. Yang tu dia panggil muqallid. Muqallid. Orang muqallid ni orang yang ikut orang. Dalil tu ikut orang. Tak boleh, dia kena ada dalil sendiri. Sekurang-kurang dalil apa? Ijmal. Betul hak kita baca tu apa? Hak dalil ijmal tu orang kampung-kampung. Tapi orang mengaji macam kita ni nak kena dalil tafsir. Begitu pula. Tapi kurang-kurangnya dalil ijmal lah. Itu mungkin ada khilaf tapi ada duit lah itu tu. Berat ke kalau orang mengaji macam kita ni kena dalil tafsir. Dalil ijmal ni dalil ringkas, dalil umum. Baharu alam ini, tu tanda Tuhan ada lah tu. Ni angin siapa buat ni? Mana ada orang pasal kipas angin ni, ada angin tu. Ni tak apalah kita ni kan. Kena ada dalil. Kalau tak ada dalil, muqallid ikut orang ni, apa akibat dah? Khilaf, iman dia tu khilaf ulama. Ada setengah ulama kata dosa yang tak sehingga. Dosa sungguh-sungguh. Dosa sangat-sangat. Yang kedua, kufur. Kufur ni habis bahaya dah dua-dua tu. Bahaya. Dosa sangat-sangat berbahaya, kufur lagi bahaya. Jadi macam mana kita nak keluarkan daripada khilaf ini? Belajar dalil. Belajar. Kenapa payah? Belajar. Baharu alam ni payah ke? Tak payah. Saat gelap, saat cerah, saat maghrib. Takkan dia jadi sendiri. Mesti ada tukang yang buat tu. Satu kuasa yang buat tu. Allah. Okey. Serta mengaku dalam hatinya hati. Siapa? Hati tiap-tiap mukallaf tu lah. Mengaku apa tu? Akan tentu sungguh ada Allah Ta'ala. Ada apa? Ada zat Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala. Bila sebut ada Allah Ta'ala, tak terima tiadanya. Tiada Allah tu tak terima. Ada Allah tu dipanggil apa ini? Hukum apa? Dipanggil apa? Ada Allah Ta'ala dipanggil wajib akal. Perkara yang wajib. Lepas tu balik akal hukum apa? Ni hukum akal tengok jiwa ni. Nak milik. Akal kata wujud. Allah tu mesti ada. Tu dia beza wajib dengan wujud. Tengok balik ada video. Saya ada urai. Beza antara wajib dengan wujud. Dia nak guna masa ni. Masa kita dah bahas masa tu nak guna. Kalau kita tak kerti, kita jadi pening. Tak mana? Perkara yang wajib. Perkara yang wajib itu adalah ada Allah Ta'ala tu dia panggil perkara yang wajib. Kan zat Allah tu perkara apa? Perkara yang wajib. Apa maksud perkara yang wajib? Perkara yang akal tak boleh nak terima kata tak ada. Perkara wajib. Zat Allah lagi boy. Perkara wajib. Sifat-sifat Allah. Kan tu perkara wajib. Balik akal pula hukum apa? Wujud. Mesti ada. Mesti ada, mesti sungguh. Kalau balik sifat yang sungguh saja, macam sifat wujud ni sifat sungguh saja. Dia bukan sifat ada. Memanglah wujud tu maksud dia ada, arti dia ada, tapi dia panggil sifat yang sungguh, sifat yang subut, bangsa sungguh. Sebab sifat Tuhan ni dia ada yang sungguh, dia ada yang ada. Sifat yang ada ni dia tujuh tu makni saja. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Yang tu saja sifat makni yang sifat yang betul-betul ada. Diri sifat tu ada sungguh. Kira-kira Tuhan buka ijab kita nampak sifat tu.
boleh nampak. Tapi sifat wujud ni dia bukan sifat ada, sifat sungguh. Sifat yang subut nama dia, bangsa sungguh. Sungguh tak Tuhan ada? Sungguh takat sungguh Jadi balik akal kita mesti sungguh. Ada Allah tu dipanggil perkara wajib, perkara yang mesti ada. Akal tak terima kita tak ada. Balik akal hukum wujud, mesti sungguh Allah tu ada. Tak terima tiada tu dipanggil apa? Akal. Istihalah. Istihalah tu hukum bagi mustahil. Mustahil tu perkara yang mustahil. Apa dia perkara mustahil? Tak ada Allah tu perkara mustahil. Kalau tak ada Allah tu tak ada, dipanggil hukum akal. Tak, nak tulis juga ni. Tulis dah tu. Ada. Ni. Oh, tulis dah. Tu. Tu kita. Benda ni payah sikit. Okey. Perkara yang Sibuk tak pedang. Belah ni hukum akal. Hukum akal belah ni. Belah ni perkara yang akal hukum. Tulis tak? Dua tulis. Belah ni hukum akal. Belah ni perkara yang akal hukum. Hukum akal ada 3. Yang pertama dia bagi wujud. Yang kedua istihalah. Yang ketiga jawaz. Wujud ni maknanya mesti ada, mesti sungguh. Mesti ada ni kalau benda tu ada, contohnya sifat kudrah kan, sifat makni yang ada kan. Dia akal hukum mesti ada lah pasal benda ada. Kalau mesti sungguh ni kena kepada sifat yang tak ada, sifat wujud ni dia sungguh saja. Jadi akal kita mesti sungguh lah. Yang kedua istihalah. Istihalah ni dengan maksud mesti tidak ada. Mesti tidak ada. Mesti tidak sungguh. Kalau mesti tidak ada ni benda lawan bagi sifat ada. Kudrah lawan dia apa? Kudrah kan sifat bangsa ada kan. Maksud dia berkuasa kan. Lawan dia lemah. Lemah juga ada. Lepas tu balik akal kita istihalah. Lemah tu istihalah. Mesti tak ada lemah tu. Kan dia lawan bagi ada. Kalau mesti tak sungguh pula, kena pada lawan bagi wujud ni. Wujud kan sifat bangsa tak ada. Dia bahasa sungguh kan. Sungguh tak Tuhan ada? Sungguh. Sungguh. Lawan dia tak ada. Tiada Tuhan tu tidak sungguh. Akal kita tak sungguh. Mana boleh kita sungguh Tuhan tak ada? Jawab ni boleh ada, boleh tak ada. Ni hukum akal. Yang ni perkara yang dihukum oleh akal. Perkara, kena kepada perkara. Kalau wajib, perkara yang mesti ada. Apa dia perkara yang mesti ada? Zat Allah. Zat Allah kan perkara yang mesti ada. Sifat Allah perkara mesti wajib ada. Akal tak boleh terima kata tak ada. Dia kena kepada perkara. Iaitu zat Allah, sifat Allah. Ataupun mesti sungguh. Mustahil perkara juga. Perkara yang mesti tak ada. Perkara yang mesti tak ada. Boleh. Perkara yang mesti tak ada. Contoh kita buat perkara mustahil. Anak bagi Tuhan. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tak beranak dan tak diperanakkan. Sebab apa? Anak dan mak ayah dia tu adalah perkara mustahil. Mesti tak sungguh. Sungguh kan? Kalau ada anak, tak ada. Tak sungguh. Tak ada dan tak sungguh. Anak bagi Tuhan tu. Isteri Tuhan kita kira lah apa yang ni kan. Benda tu mustahil. Mana boleh kata ni? Mesti tak ada lah. Kalau jaiz, perkara yang boleh ada dan boleh tak ada. Siapa? Kita harus makhluk. Kita ni kenal kepada perkara. Macam mana nak gabung dua ni? Kita kata zat Tuhan je kan? Kan zat Tuhan, sifat Tuhan adalah perkara yang mesti ada kan? Zat Tuhan, kita buat satu. Zat Tuhan. Zat Tuhan dipanggil perkara wajib. Balik akal hukum, wujud. Mesti ada lah zat Tuhan. Akal kita mesti ada lah. Kita tak guna lah. Dah zat Tuhan itu adalah perkara wajib. Jadi akal hukum wujud lah. Mesti ada. Akal nak kata tak ada. Nampak? Mustahil pula. Baik. Tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan dia panggil apa? Mustahil lah tak ada Tuhan. Takkan nak kata tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan mustahil. Perkara yang akal tak boleh nak terima. Ini perkara mustahil. Balik hukum akal, istihalah. Tak ada Tuhan tu mesti tidak. Mesti tak sungguh.
Tak ada Tuhan tu mesti tidak. Takkan nak kata ya kot tak ada Tuhan. Mesti tidak kan. Okey, tak apa. Tak apa lah. Tengok macam ni tak apa lah. Sekali lagi. Okey, kita buat contoh ni. Mustahil dah. Anak Tuhan. Anak Tuhan tu dipanggil mustahil. Okey, balik akal pula. Kita buat istihalah. Anak Tuhan tu mesti tidak. Mesti tak ada. Siapa sabit anak Tuhan habis. Kufur lah. Dia kata Tuhan ada anak. Nampak tuan? Antara tuan. Tak nampak tengok. Jaiz. Perkara yang boleh ada boleh tak ada kita ni. Kita ni asal sama berat. Kita duduk atas penimbang. Kita ni ada. Tuhan bagi ada. Tapi asalnya tak ada. Itu dia panggil jaiz. Perkara jaiz semua ni lah. Kita tu je semua ni. Balik akal je tu. Boleh ada, boleh tak ada. Kita ni kena kepada perkara yang boleh ada, boleh tak ada. Balik akal hukum, boleh ada, boleh tak ada. Boleh terima. Itu panggil jawaz. Boleh faham kan? Tak boleh? Tak apa. Tak faham, tak apalah. Pelan-pelan. Tengok beliau dalam huraian sama je macam tu lah. Tengok balik video. Dia kena ulang banyak kali sikit. Saya mengaji bukan sana ni. Kita ni mengaji pusat tubuh tu ni dah. Tapi mengaji tak habis pun dah. Tak ni persediaan mukallaf. Mengaji sekerak juga. Tapi faham lah. Ni kitab Faridah. Ni. Orang pondok-pondok ngaji dia Faridah lepas Fathul Ain. Baik ni. Tapi ni yang mudah sikit budak ni. Faridah, kitab Taqribul Ikhwan. Banyak lagu tu lah. Kita bagi lepas Fathul Ain tak apa dah. Takut kalau mengerti tak lepas Fathul ni bahaya. Siapa nak tolong? Agak-agak tak ada orang tolong. Mara buka nak buka tali ayat ke apa? Tak ada. Jawablah seorang-seorang. Kenapa kena lah. Paling kuat orang buat tahlil. Soal tu setengah kata sampai tu. Setengah kata banyak riak. Tapi seksa kubur tu sampai tu. Tiupan sangka kalau. Punya seksa kubur. Kalau soalan tu ada khilaf lah. Ada kata 3 hari. Ada kata 7 hari. Tak tu soalan. Hak seksaan kalau kena seksa tu sampai sana. Hak tu bahaya. Kena tak tahu kena lagu lah. Tak apa tak benar tadi. Takut minta jauh lah. Jadi sebelum mati tu belajar tu. Dalam kubur wallahualam. Saya tak pernah masuk, saya tahu. Tapi wallahualam. Tapi umur dia kita lebih panjang. Kita duduk ni paling kuat awal. Lah ni nak jumpa 90 dengan macam Mahathir tu wei. Tu jangan-jangan lah. 100 umur dah, betul. Ya. Baru ni tengok video ada dia jumpa seorang ni umur 101 kot. Dia 100. Ya. Panjang umur tu. Jangan-jangan lah jumpa. Macam mak saya pun 80. Tu jangan-jangan tu. Kebanyakan 30 kat 60 ke bawah ni banyak lah tu. 30 lebih, 40 lebih. Banyak. Tu tak ada aksiden ni. Aksiden pun banyak pun ni. Tengok lori aksiden. Buat apa. Bakar habis. Ni kalau tak mengaji macam mana ni? Macam mana kita? Keadaan kita. Siapa nak tolong? Orang kita sayang tak boleh tolong. Suami kita, isteri kita, anak kita sayang belaka tu. Tak boleh tolong. Sekat ni lah. Zikah hati tu lah kan. Zikah atas nama kita. Tu tolong yang tu lah. Mereka lagu mak tu mengharapkan pahala daripada kita. Kita buat lupa mereka apa. Sebab tu bulan puasa buatlah tu tahlil tu. Orang ketik duit tahlil tu bagi lah. Mereka duk baca Quran lah. Bagi kisah mereka. Ingat, kita kena ingat mereka. Mereka tu seolah-olah duduk dalam sungai yang lemah. Mereka duduk tengah lemah. Mintakan pertolongan. Kita hidup ni kena tolong lah. Banyak tau. Takut pasal kita ralik ingat. Saya pun main tua ni senang sikit pun dulu lara ke kita pun. Dulu lara juga. Dulu buang sikit-sikit lah kita pun dah. Buang dah okey umur dekat 40 kata. Nak kena berat belah ni dah. Tapi ada umur 60 tak sedar. Ada lagi orang yang main. Ada. Jenis jauh daripada ni. Tak pernah mengaji. Mana dia nak dengar? Ada. Hak pakai seluar pendek lagi pun ada. Ada buat benda-benda ni. Dia tak sedar kata benda tu salah. Padahal pakai seluar pendek tu besar aurat tunjuk kan. Dia bagi dia relax lah. Dia tak sedar kata dia jahil. Tu bahaya. Kita nak tegur apa dia dah masalah tak? Baik, jadi ada Allah tu lazim daripada Allah. Ada Allah tak terima tiadanya. Kena hak tu nak kena tambat dalam hati, hak jazam. Kena ada dalam hati tu, tiap-tiap orang.
Benda ni tak nampak dalam hati masing-masing. Kena yakin kata Allah tu ada. Bila sebut ada Allah, tak terima tiadanya. Tak terima tiada tu dia panggil istihalah hukum akal. Hak tiada Allah tu mustahil. Nampak beza tu? Tiada Allah tu bahasa Arab panggil adamun kan, lawan bagi wujudun. Tiada Allah tu dipanggil mustahil, perkara mustahil. Jadi hukum akal kata apa? Tak terima tiada. Maksudnya tak ada Allah tu tak ada. Yang tu dia panggil istihalah. Jangan duk gomor sekali sebab ada juga. Mungkin tak tahu lah, mungkin ilmu kadang-kadang ilmu ni. Sebab tu kalau tak kerti terang mana ni, jangan duk gagah ni, duk ngajak bahaya agak. Ada agak dulu duk dengar kan. Ada ustaz-ustaz mana tak tahu lah. Pernah berlaku. Dia kata kita kena i'tikad hak wajib 20, hak mustahil 20, satu yang harus. Maksudnya dia gomor sekali hak mustahil. Hak wajib pun i'tikad, hak mustahil pun i'tikad juga. Bahaya. Dia belah hak mustahil tu tak boleh i'tikad hak mustahil. Kena i'tikad hukum bagi mustahil, istihalah tu. Ni tak Allah ada, hak tak ada Allah pun i'tikad sekali juga. Tak boleh. Kena i'tikad tak ada Allah tu tak ada. Maksudnya ada lah. Ni tak dia i'tikad Allah tu ada, kena i'tikad. Hak tak ada Allah pun lawan dia pun i'tikad sekali. Oh, jadi saat ada Allah, saat tak ada Allah. Tu berarti. Tak boleh. Dia kena i'tikad ada Allah tu hak wajib. Lepas tu hak tak ada Allah tu tak ada. Tolak. Tak ada Allah tu tak ada. Maksudnya ada lah. Hak tu yang kena i'tikad, istihalah nama dah. Hukum bagi mustahil, hukum akal tu. Silap bahaya pegangan. Hak mustahil pun i'tikad, hak wajib i'tikad habis. Bahaya. Lepas tu orang tanya kita, dah mustahil tu tak kena i'tikad, tak boleh i'tikad sebab apa? Belajar. Kalau orang tanya kita, tanya jawab je lah. Dia kata tak ada Tuhan tu perkara mustahil kan, sebab apa pergi belajar juga? Dah tak ada, tak suruh belajar lah. Main guna. Dah kan tak boleh i'tikad kan, benda mustahil kan, lu belajar pasal apa? Kita nak jawab je lah. Ini depan adalah abang lah, saja nak ulang. Ya. Baik. Kalau kita tak belajar, okey, ayah kita suruh anak lelaki lah kita, suruh anak lelaki dia pergi cari kayu dalam kebun. Dia suruh anak dia cari kayu hak lurus. Kemudian dia pergi tu dalam keadaan hak bengkok, dia tak tahu. Agak-agak dia bawa balik bengkok lurus semua balik. Ayah dia suruh cari kayu hak lurus 10 batang nak buat, nak masak dengan kan, orang dulu pakai kayu kayu getah. Lepas tu anak dia tak kenal kayu bengkok, dia kenal hak lurus lah. Agak-agak dia boleh ada balik bengkok ni, boleh, dia tak kenal. Macam tu lah. Kita belajar yang mustahil ni bukan nak i'tikad. Kita belajar tu sebab kita nak hukum kata benda tu tak ada. Kalau kita tak belajar mustahil, macam mana kita nak tahu tak ada benda tu, nak ada hukum macam mana? Macam buah pisang di tandan, buah pisang mahan. Kita ambil ada isi siap-siap kan, ambil kali kulit lah pasal memang kejadian dia kali kulit. Kita ambil tu masak tu, kita nak makan. Kita nak makan isi, kita nak makan kulit. Isi kita koyak lah kulit tu, makan isi, buang lah kulit. Kita ambil dua-dua, kulit dengan isi kan duduk sekali. Ambil tu kulit tu kita koyak, kita makan isi, buang lah kulit. Macam tu lah kita belajar mustahil, bukan nak simpan sini. Kita nak tolak kata benda tu tak ada. Untuk walidah tengok. Ustaz Bakrul. Kita macam buah dia, buah pisang, kita ambil sekali kulit, nak makan isi dah, koyak kulit, makan isi, buang kulit. Kulit tu mustahil, buang. Bukan ambil nak makan. Mana ada makan kulit. Mana ada pisang tu di tandan isi siap-siap dah. Semudah lah gitu ngangau mulut lah. Kan. Orang nak curi lagi senang, tak kira pengangau mulut tu lah kan. Lagi cepat. Mustahil macam tu. Kita belajar mustahil ni sebab kita nak hukum kata mustahil tu tak ada di Tuhan. Kita nak tolak bukan nak ambil simpan hati, bukan nak pegang hati. Sebab tu tak boleh kata 20 yang wajib, 20 yang mustahil, bos sekali hati, tak boleh. Tak boleh tukar itu. Tak betul. Faham? Ni kalau baca sendiri kakak faham? Pergi tu. Ni hak mana saya belajar, saya abang tu hak mana saya belajar. Saya pun tak pandai nak reka, tak boleh benda ni tak boleh reka, dia kena faham betul. Baik. Seperti firman Allah Taala.
firman ni tak silap dia bahasa Parsi. Bahasa Arab panggil apa? Qala. Bahasa kita panggil berkata. Firman ni bahasa Parsi. Seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ayat berapa wallahu alam, surah apa pun tak tahu. Ni surah apa? Fa'lam, surah apa? Ayat 19. Jangan boleh betul ya. Ya, surah apa? Surah Muhammad. Surah Muhammad ayat 19 ni. Seperti firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Surah Muhammad ayat 19. Ertinya, erti dengan maksud ni beza kat mana? Kadang-kadang setengah orang baca ketubuhan, banyak kalau betul lah. Dia kata maksudnya, dia baca Al-Quran, dia kata maksudnya. Apa beza maksud dengan erti? Erti ni translate bahasa Arab ke bahasa kita. Kalau maksud, tujuan. Jadi banyak orang silap penggunaan, tapi dah biasa lagu tu lah. Jadi lagu tu, maksud ni seolah kita tahu, tujuan ayat Quran ni tujuan apa? Padahal tafsir pun kita tak tahu, kita tak mengerti. Seolah kita tahu. Jadi yang betulnya, bila kita baca ayat Quran ataupun baca bahasa Arab, kita nak baca terjemah dah, kita kata ertinya. Ertinya. Erti maknanya translate bahasa Arab ke bahasa kita. Ertinya maka hendaklah kamu. Hendaklah tu dengan mana? Wajiblah. Fa'lam. Fa'lam tu kalau orang mengaji bahasa Arab dia panggil apa? Fi'il amar. Maka hendaklah kamu mengetahui. Takdir anta duduk dalam fa'lam tu. Fa'lam, maka hendaklah kamu mengetahui. Kamu siapa kamu? Mukallaf tadi. Mengetahui yakni yakin. Mengetahui dengan mana? Yakin 100%. Dan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka hendaklah kamu mengetahui yakni yakin dan mengaku bahawasanya tidak ada Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang sebenar, yang disembah. Kena tambah sikit. Dan mengaku bahawasanya tidak ada Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang sebenar, yang disembah, melainkan Allah. Yakni Allah jua Tuhan. Yakni Allah jua yang ada. Allah jua Tuhan. Yang lain bukan Tuhan. Kita nak nafi yang mana? La ilaha illallah. Kita duduk zikir kan? Kan orang duduk buat tahlil tu. La ilaha illallah. Maksud artinya tiada Tuhan melainkan Allah kan? Tiada Tuhan. Tuhan mana? Yang kita nak menafikan tu Tuhan mana? Ini kata apa lah. Saja nak bagi ni kan. Tuhan mana? Yang kita nak menafikan tu. Nak menolak Tuhan mana? La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Allah jua Tuhan. Tuhan mana yang kita nak menafi tu? Nak menolak sekiranya ada Tuhan seperti Allah, tolak yang tu. Menafikan itu Tuhan sekira fardu takdir. Kalau Tuhan ada macam Tuhan kita. Nafi Tuhan tu. Ni dia duk nafi tok kong. Itu bukan Tuhan. Sebab tu bahaya kita lalu kok tok kong tu, Hindu tu, tangan banyak. Kita pergi abang anak kita. Tu Tuhan India. Kita salah tu. Kita ajak akidah tak betul tu. Itu bukan Tuhan. Itu makhluk macam kita. Dia depa buat tu daripada batu. Batu kan makhluk. Salah tu abang anak cucu tu nampak tu Tuhan Hindu nampak sembah. Tak betul kata begitu. Bapak tak ngaji. Tak boleh kata begitu. Salah. Itu bukan Tuhan, itu makhluk. Cuma pada sangkaan mereka menyangka itu Tuhan, yang tu saja. Bukan Tuhan yang kata itu tak betul. Kita nak menafi la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan mana? Tuhan fardu takdir sekiranya ada Tuhan seperti Tuhan kita, yang boleh mencipta, yang boleh memberi bekas, yang boleh menyembuhkan, yang boleh menjadikan tu. Sekiranya ada Tuhan macam tu, tolak Tuhan tu lah. Bukan bila tolak tokong tu. Hak tu bukan Tuhan, hak tu daripada awal bukan Tuhan. Faham tak? Mana? La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan mana yang kita nak menafikan? Ini fardu takdir sekiranya ada Tuhan yang lain yang serupa macam Tuhan kita. Sekiranya fardu takdir lah, kita cakap ni atas dasar fardu takdir. Sekiranya ada Tuhan lain yang serupa dengan Tuhan kita pada pihak ada kuasa, ada sifat berkuasa, ada sifat kudrah,
ada iradah tu lah, sifat-sifat semua tu lah. Sebiji macam Tuhan kita. Nak tolak Tuhan tu lah. Faham tak? Yang ada sifat wujud, yang ada sifat semua lah, sifat kesempurnaan. Nak tolak Tuhan tu bukan nak tolak tokoh tu. Tokoh tu memang daripada awal bukan Tuhan. Sebab tu salah kalau kita lalu kita kata piabak kat anak pula. Itulah Tuhan depa, Tuhan India, Tuhan Hindu, Tuhan Cina. Tak betul, itu bukan Tuhan. Itu hanyalah pada sangkaan mereka, kata Tuhan. Sebenarnya itu bukan Tuhan. Salah cakap lagu tu. Ajak anak-anak lagu tu pula. Bila kau jahil ni kan lagu tu. Satu teknik ni benda tak bukan betul pun. Sekira-kira. Kalau kita kata kalau. Sebab kadang-kadang orang marah kalau. Tuhan kata dalam Quran, "Lau kana fihi ma alihatun la fasadata." Kalalah di langit di bumi ni ada dua Tuhan, maka la fasadata, maka hancurlah. Mana boleh ada dua Tuhan? Kalau ada dua Tuhan jadi guna. Satu Tuhan nak jadikan langit. Satu Tuhan tak mau. Satu Tuhan nak buat ni, satu Tuhan tak mau. Lepas tu jadi guna. Tak bergaduh. Ni, pengetua sekolah ada dua. Seorang arah macam ni, seorang arah ni. Agak-agak lala bergumai lah pejabat tu. Lala murid terak habis. Dia kena satu Tuhan. Tu Tuhan boleh pakai lau kana fihi ma. Jikalau kalau kita tak boleh guna. Kalau fardu takdir. Sebab tu kata apa? Ya ada orang marah. Tu ni hak mana hak tok guru abang dia abang macam tulah. Itu guru abang ni. Bukan dia mereka sendiri tak. Tuhan yang sebenar. Tidak ada Tuhan yang sebenar, ini Tuhan yang layak disembah dengan sebenar, melainkan Allah, yakni Allah Ta'ala jua yang ada. Allah Ta'ala jua yang ada. Sebab tu bila kita zikir tu la ilaha illallah, dalam hati kita kena kata apa? Allah jua Tuhan. Allah jua Tuhan, kata tu. Tak? Allah jua Tuhan. Yang Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan hak kita baca lah. Sifat wujud, sifat apa. Tapi tak nak sebut betul-betul, maknanya kita kata Allah jua Tuhan. Yang lain tu bukan Tuhan. Dalam hati kena ada lagu tu. Barulah jadi syok dia lain. Ni dok la ilaha, tak tahu benda apa. Pamer lagi tu. Tak tahu benda apa. La ilaha illallah, bila nasi nak tempat. Kan? Allah jua Tuhan. Zikir la ilaha, baru dia jadi lain. Pasal nak orang beramal dengan berilmu ni lain. Dia zoom dia tu tak sama. Tersedak. Ya, tengok orang sembahyang dengan berilmu dengan tak berilmu. Tak sama. Orang tak berilmu dia gerak cepat. Kena tomat ninah kau mana Allah. Baca Fatihah boleh kata. Kurang Fatihah tu bagi tahu. Alhamdulillah pada. Tak bukan nak bagi khusyuk. Boleh sedap. Kadang-kadang nyamuk ketik pun tak sedap tau. Kalau memang sedap ni. Tengok macam para sahabat. Ada cerita lain kita buat sembahyang. Tapi burung tak puas. Burung duk ingat tunggui kayu kan. Kerah sembahyang. Punya tetap khusyuk. Kita tengoklah kadang-kadang tu bergaru, ada jenis tak reti bergaru. Garu dia ada cara, dia boleh garu. Tapi janganlah pakai anggota besar, takut batal ni. Dia kena pakai jari. Garu lah. Tapi koyak kulit tak apa. Garu lah. Pakai jari. Ni dah habis ni. Goyang ni. Tak boleh. Ni lagi tak boleh. Kepala pun dia buat duk tengok tu. Besar. Kalau penyakit tu lain. Ada orang jenis penyakit duk tak mayang okey. Allah Akbar dia mula. Tak tahu penyakit buat dah. Kalau penyakit tak apa dia maafkan. Tapi kalau saja-saja batal. Bila tak reti lagu tu macam-macam hal. Binasa, amalan tu jadi binasa. Belajarlah kan. Belajar sama-sama. Baik. Yang ni ada Allah ni macam mana? Ada saya dah biar. Ada Allah bangsa zati. Ada Allah ni ada yang bangsa zati. Ada kita ini ialah ada yang aridi. Ada kita ni ada yang aridi, yang baru datang. Dengan sebab Allah yang bagi ada. Ada Allah ni ada yang zati. Memang ada siap dah. Tak ada siapa bagi jadi dah. Yang sedia kalau ada. Tu beza ada kita dengan ada Allah. Kalau orang tanya kita, apa beza ada kita dengan ada Allah? Ada kita ni ada aridi. Ada yang baru datang. Allah Ta'ala yang bagi ada. Sebab tu kita ada. Ada Allah, ada yang zati. Ada yang tak kena jadi. Yang memang ada. Tak ada mula apa semua tu. Memang kita ada mula. Kalau beli buku tauhid di kedai tu pecah sendiri, boleh faham ni. Mana nak boleh? Tak faham. Ada huraian lagu ni tak? Tak ada lah. Ni dia kena ambil ilmu macam ni.
Tu macam ada perkara yang baharu yang kekal lah kan. Betul? Ada 8 perkara apa dalam kita kata ni. Apa beza kekal benda baru tu dengan kekal Allah? Kekal Allah, kekal yang zati. Memang kekal selama-lamanya. Kekal tu sebab Allah yang memperkekalkan. Dia baru tapi kekal. Contoh syurga, sulbi apa tulang tu lah, tulang apa ajbuzanat. Lepas tu neraka semua tu kan. Benda yang Tuhan buat tapi dia kekal. Yang tu dia kekal aridi, kekal yang baru datang disebabkan Allah yang memperkekalkan. Kekal Allah tu kekal yang zati. Gitu. Dia beza. Kekal juga. Yakni Allah Ta'ala tu jua yang ada. Maka ada itulah dikatakan sifat wujud. Ada tu bahasa kita, bahasa Arab ni wujud, sifat wujud. Artinya ada yang lawan bagi tiada. Bahasa Arab wujud lawannya ada pun. Ada yang lawan bagi tiada. Tiada tu dipanggil apa? Mustahil. Ada tu dipanggil wajib. Okey, kita tengok balik akal pula, balik akal. Nak ingat tadi ni, dua ni. Okey, ada tu dipanggil apa? Perkara wajib kan? Perkara wajib. Ada Allah tu dipanggil perkara wajib. Balik akal? Wujud. Mesti sungguh. Sebab ada ni sifat sungguh. Mesti sungguh Sungguh dah Allah dah. Tu. Sebab beza dah. Kalau tiada Tuhan tu dipanggil apa? Perkara balik akal? Istihalah. Mesti tak sungguh. Tiada Tuhan tu mesti tak sungguh. Nampak ni cara nak main dah? Cara nak guna. Nampak tak ni? Dia ada sangkut paut dengan sebab tu kena belajar ukur akal. Ulama Imam Haramain kata siapa tak belajar, tak erti ukur akal, maksudnya tak belajar, nak erti, orang belajar tak erti, tak belajar maksudnya dia tu dikira tak ada akal. Walaupun dia hebat dunia tadi pun, dia kira tak ada akal. Dia tak ada nak beza. Ukur adat tu hak tadi dah tu. Dia boleh mengingkarkan mukjizat kan. Ukur akal tak belajar. Imam Haramain ni dua tanah haram, Mekah Madinah, kata tak ada akal. Walaupun cerdik buat dunia, buat cari duit nombor satu, tapi dia kata tak ada akal. Sebab dia tak erti ukur akal. Inilah dia kata sifat wujud, artinya ada yang lawan bagi tiada. Maka pengakuan di dalam hati, hak kita duk mengaku hati tu, etikad tu, dengan tentu ada sungguh. Tu tentu ada sungguh. Allah Ta'ala itulah dinamakan apa? Tentu ada sungguh. Itulah dinamakan. Ni saya tulis wujud pada akal, wujud mesti. Mesti pada akal. Mesti sungguh lah. Hak ada tu. Tulis wujud. Wajib tu dengan tukar dengan wujud. Maka pengakuan di dalam hati dengan tentu ada sungguh Allah Ta'ala itulah dinamakan. Di sini wajib pada akal. Tapi saya dobit wujud. Ini mesti. Mesti ada lah. Mesti sungguh ada Allah Ta'ala tu. Dan pengakuan tentu tidak. Tentu tidak apa tu? Tentu tidak. Dan pengakuan tentu tidak tiada Allah tu. Itulah dinamakan istialah kan mustahil. Kalau faham. Selain kita ada mustahil kan? Tentu tidak tiada Allah. Istialah lah. Sebab tu kena dobit istialah. Bawah saya tu jangan padam tu, cuma tulis bawah dia istialah. Sebab istialah tu hukum akal. Mustahil tu perkara yang dihukum oleh akal. Kan kita faham dah ni kan? Ingat ayat dia tu. Pengakuan tentu tidak tiada Allah tu tiada. Tentu tidak. Maksudnya istialah lah. Tiada Allah tu tidak. Istialah. Hak tu yang kita nak pegang tu. Jangan nak pegang hak tiada Allah tu. Hak tu mustahil. Pegang tu naya. Nampak cara ni? Tak apa, dia sekali tu macam ayam. Dua tu lah atas. Dua kali dia nak lekat. Amy pun dua kali tu dia nampak sikit tu. Kena ulang tak apa, nanti kita ulang main ni. Tapi tu lah kena bukan senang nak faham ni. Nak teriak juga nak faham pun. Saya lu tak faham. Ngaji juga lah. Kadang buat tak tu orang ngaji. Cuma dia mai tu dia faham lah. Cuba kita nak aku nak faham juga. Minta ya Allah Rabbi zidni, untuk minta doa.
InsyaAllah dia akan dengar. Tapi banyakkan. Okey, kemudian begini. Begini maksud. Begini. Seperti huraian yang telah lalu tu. Begini maksud perkataan ulama. Ni nak maksud dia macam mana ni? Perkataan ulama. Wujud artinya ada. Erti ni bahasa Melayu. Wujud artinya ada. Mustahil lawannya tiada. Mustahil lawan bagi ada tu lah. Tiada lah. Hingga akhir. Dan dalil. Dan bermula dalil atau tanda. Dalil tu apa? Dalil. Pengecaman. Perecaman. Dan dalil, bermula dalil atau tanda-tanda. Baik, sebelum nak baca dalil ni kita nak urai satu ni. Sifat wujud ni sifat yang masa ada kan? Tidak? Wujud kan? Sungguh ada pada. Sifat masa sungguh. Baik. Dia sifat yang sifat yang bahasa sungguh. Adakah sifat tu dia lain daripada zat ataupun diri zat tu sendiri? Wujud tu ada tu. Adakah dia tu lain daripada zat ataupun diri zat tu? Wujud tu ada tu. Contoh macam ni. Okay, contoh macam sifat makni. Ni zat telefon kan. Zat telefon kan. Ni warna ni dia panggil apa? Sifat makni dah. Kan? Kalau ada sifat ada, sifat wujud. Sifat wujud ni sifat nafsiah, sifat yang masa sungguh. Dia selagi mana ada zat, ada lah sifat wujud tu. Nampak? Macam mana dia kena nak faham apa cakap tu? Macam mana? Sifat wujud ni sifat yang menunjuk pada zat. Bila kita sebut zat, bila kita sebut ada telefon, adalah wujud di situ. Wujud tu ada di situ sebab ada zat. Kalau telefon tak ada wujud? Tak ada kan? Dia sifat yang tak terasing daripada zat. Memang bila sebut ada lembu, hati kita ada zat lembu. Kan ada duduk di zat lembu. Nampak? Dia tak terasing daripada zat. Dia duduk sekali dengan zat. Selagi ada zat, lagi tu lah ada sifat wujud tu. Zat tu hilang. Nampak? Selagi ada zat, adalah sifat wujud di situ. Dan dia bahasa sungguh, bahasa tak ada. Okey, ada telefon. Nak contoh sungguh. Ada telefon kan? Ada tak? Takkan tak ada. Okey. Boleh tak tunjuk ada tu tak mana? Dah sifat. Tak boleh. Tak ada tunjuk kan? Ada tu nampak? Tak ada ni. Ada tak? Tak ada. Ada tak ni? Ada tak telefon? Ada tu kan wujud kan? Ada tu kan terjemah wujud. Ada tak telefon? Ada ni pun. Ada ni zat telefon. Zat telefon ada kan? Ni dia pegang. Ada tu ada tak? Wujud tu ada tak? Selagi mana ada zat ada lah. Tapi dia tak boleh tunjuk. Tunjuk kena ke zat telefon. Dia selagi mana ada zat telefon ada lah. Ada situ. Wujud tu ada lah kat situ. Payah dong. Sebab tu dia bahasa yang sifat yang bahasa sungguh. Faham. Amrun i'tibari. Ataupun kita buat ni pula. Telefon ni zat ni adalah kan boleh pegang. Ni bentuk dah petak. Petak ni kan. Baik ni. Petak. Ada tak petak ni? Ada. Tunjuk tak mana petak? Tak ada tunjuk tu, tak ada. Benda dah ni boleh tunjuk. Tunjuk kena ke telefon bukan petak. Nampak? Kita faham lah.
Tapi itu amrun i'tibari. Dia kiraan akal saja. Bulat jam kan? Bulat jam tu tak? Yang ada tu jam. Bulat tu tak ada, dia sungguh. Sungguh tak jam tu bulat? Sungguh. Kalau kata ada bulat, tunjuk mana? Tunjuk kena ke jam. Gitu. Jadi dia kiraan akal. Nampak? Kalau macam sifat makni, contoh hitam. Hitam tu ada? Hitam tu sifat makni. Ada? Hitam jam tu ada tak? Tak ada tu baru nampak. Ada lah. Ada. Tu kita nampak. Nampak tak beza? Hitam jam tu dia panggil sifat makni baru. Sifat makni baru. Bukan sifat makni Tuhan. Ada tak hitam jam tu? Ada tak? Ada lah pasal boleh nampak. Kan? Dan dia tumpang pada jam. Nampak. Dan jam pun ada. Hitam pun ada. Tapi ada jam tu? Ada jam tu ada? Ada jam tak ada? Dia sungguh. Sungguh tak jam tu ada? Sungguh. Sungguh. Takat sungguh. Dia tak ada. Yang ada tu zat jam. Diri ada jam tu tak ada. Tu dia panggil sifat sungguh. Tu hak baru lah. Tapi hak sifat makni hitam tu ada pasal boleh nampak. Kan nampak tak nampak hitam. Pening tu. Lagu tu lah. Dia makan masa sikit lah. Bukan senang je. Payah. Okey, masuk dalil. Dan dalil ini bermula dalil pengecaman, perecaman atau tanda-tanda. Kata Allah Ta'ala itu ada sungguh. Ianya Allah, tak tiada. Tu dia pegang dua-dua kan. Ada sungguh. Ianya Allah, tak tiada tu. Disebut tak tiada ni ada lah kan. Tak tiada tu dipanggil apa? Istihalah. Ialah kita fikir, yakni fikir dengan akal. Tulis sikit. Kita fikir, yakni fikir dengan akal. Dengan perhati. Fikir dengan akal dengan perhati. Dan tilik. Apa maksud tilik? Lepas fikir. Lepas fikir tu. Tilik. Fikir halusi lah. Kita kadang-kadang orang fikir, kadang-kadang laju sangat. Jangan fikir laju sangat. Fikir dan renung. Fikir tilik. Tilik maksudnya lepas fikir. Fikir banyak kali. Fikir kepada makhluk-makhluk ini. Apa maksud makhluk? Yang dijadikan Allah lah. Maksudnya tak kira ni nampak manusia saja. Hal ini semua lah. Kita fikir tilik kepada makhluk-makhluk ini kerana makhluk ini baru adanya. Baru. Makhluk ini baru. Dulu ada makhluk ini. Sebelum ada makhluk ada? Tak ada. Dan setengah ulama kata memang asal dia sama banyak. Ada yang tak ada tu sama banyak. Lepas tu bagi ada. Allah yang mengadakan. Jadi tengok kepada makhluk ni. Kita fikir, kita perhati tengok. Kita duduk seorang-seorang kita muhasabah. Kita tengok makhluk. Makhluk ni baru ada. Baru ada. Dulu tak ada. Kerana makhluk ini baru ada. Apa maksud baru ada? Baru ni maksudnya terdahulu oleh tiada. Dulu tak ada, lepas tu ada. Kan? Itu maksud baru. Ini saya tulis lah. Yang ni setakat buat Nur Muhammad hingga sekarang ni. Tu. Makhluk ni start sebenarnya buat Nur Muhammad sampai sekarang ni. Dipanggil masa apa? Ini itu. Masa imkan. Kalau masa sebelum tu dipanggil apa? Masa azali. Azali ni masa sebelum ada makhluk. Sebelum dicipta Nur Muhammad. Sebelum tu dipanggil azali. Azali. Masa azali ni siapa ada? Allah saja. Allah saja. Dan sifat-sifat makni dia lah. Sifat-sifat dia lah. Tak kodim tu. Kan kodim. Kodim ni maknanya sama-sama dengan zat lah masa tu. Hak lain, angin ni pun tak ada angin. Makhluk apa tak ada angin. Lepas daripada cipta Nur Muhammad sampai ke bawah ni, dia panggil masa apa? Imkan. Sampai ke bawah ni. Dia panggil masa imkan. Saya pengaji, semua hak pengaji ni. Saya abang ni. Nampak tak? Masa ni ada dua lah. Masa azali satu, masa imkan satu. Azali ni masa sebelum dijadikan Nur Nabi Muhammad. Masa tu hanya Allah Ta'ala dan sifat-sifat dia yang qadim saja ada. Makhluk apa tak ada air. Kemudian start daripada Nur Nabi Muhammad sampai ke bawah ni dia panggil masa imkan. Duk timbul-timbul makhluk tu. Bila timbul-timbul makhluk tu dia panggil baru. Dan tiap-tiap yang baru ada itu tentulah didahulukan tiada. Hak baru ni dulu tentu dulu tak ada kan. Tak? Mana ada tu Allah. Ada yang zati. Kita dulu tak ada. Terdahulu dia tiada. Kalau begitu nyatalah jelaslah bahawa makhluk ini mungkin namanya. Makhluk ini nama dia mungkin. Bukan mungkin, mungkin. Istilah. Mungkin.
Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Tu mungkin. Ni saya dubik mungkin maknanya boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Dan mungkin itu, bermula mungkin itu khabar ialah barang yang terima ada dan terima tiada dengan bersamaan berat kedua-duanya. Tu. Mungkin ni dia sama berat. Ada dengan tak ada tu sama berat. Macam saya abang tadi, sama berat. Dan mungkin itu barang yang terima, dia terima dua-dua belah. Sama ada terima ada dan tiada tu bersamaan, sama berat dua-duanya. Bersamaan keduanya. Bahkan, yang ini kata setengah ulama, bahkan berat sebelah tiada. Setengah ulama kata berat belah tak ada lagi. Kerana asal tiada. Kerana asal kita ni tak ada. Kan? Tu setengah ulama kata. Asal dulu kita tiada. Dan ringan sebelah ada. Sebelah ada ringan. Kan ni belah ada ringan. Ada. Belah tak ada ni berat. Belah ringan ni tak. Belah apa? Benar. Dan ringan sebelah ada. Ringan dah. Belah ada ni ringan. Belah tak ada ni berat. Maksudnya asal memang tak ada, ulama kata. Belah ada ni ringan. Jadi nek tu. Ikut tu asal sama-sama ni kan. Tapi ulama kata belah ada ni ringan lagi. Dia ringan dia naik kan. Belah tak ada tu berat asal-asal macam tu. Tu. Dan ringan sebelah ada, tiba-tiba yang ringan itu jadi berat. Tu hak ringan ni jadi berat. Jadi berat. Dia takkan jadi sendiri kot. Yang ringan itu jadi berat tiba-tiba. Maka tentulah tak terima pada akal. Akal kita tak boleh nak terima. Kita nak jadi berat sebelah ada yang ringan itu dengan sendiri. Akal kita tak boleh terima. Hak ringan tiba-tiba jadi berat sendiri. Mesti ada yang memberatkan. Bahkan mestilah ada yang memberatkan beri ada makhluk ini. Mesti ada tukang yang bagi berat bagi ada. Dan yang memberat beri ada itulah, yang menimbulkan makhluk itulah, yang memberat bagi ada itulah Allah Ta'ala, yang tentu ada, tak terima tiada sekali-kali. Allah lah yang memberatkan bagi ada tu. Sebab asalnya kita berat belah tak ada ni. Tiba-tiba ada. Allah yang bagi berat bagi ada tu. Nampak tak? Begitulah pengakuan di dalam hati tiap-tiap mukallaf, tiap-tiap orang yang dibebani hukum syarak tadi ni. Pengakuan nak macam tu. Tiap-tiap kita ni nak pengakuan kita, etikad kita lagu tu dalam hati. Jangan macam lain. Begitulah pengakuan di dalam hati tiap-tiap mukallaf yang wajib atasnya. Wajib apa? Wajib syarak. Yang wajib atasnya, atas tiap-tiap mukallaf, mengetahui akan dia, akan pengakuan tersebut. Kena mengetahui, kena belajar. Lagi yang betul dengan nas. Lagi pula pengakuan kita tu dalam hati tu membetuli dengan nas ayat Quran dan hadis Nabi lah, yang menunjuk keduanya, nas Quran dan hadis tu, dengan ada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya pengakuan kita dalam hati tu dengan nas ayat Quran, dengan hadis sama. Tak lari pun, sama. Kita mengaku dengan Allah Ta'ala sebut dalam Quran itu sama. Seperti firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya, ni surah apa saya tak tahu juga ni. Surah Sejadah. Yang 4. Kau tahu nak. Ada tulis. Kena ronyok. Melayu. Surah Sejadah. Ya, betul ni. Surah Sajadah ayat senang nak rujuk lah. Firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya bermula Allah Ta'ala lah yang menjadi. Apa maksud menjadi? Mengeluarkan daripada tak ada kepada ada. Itu maksud menjadi. Mengeluarkan daripada tak ada kepada ada. Itu maksud menjadi. Menjadi, mencipta. Bermula Allah Ta'ala lah yang menjadi, ia Allah akan beberapa langit. Sebab apa beberapa langit? Bermaksud apa? Bermaksud langit tu banyak. 7 lapis.
7 lapisan langit. Sebab apa? Pakai kalimah jamak samawat. Kalau bahas kalimah. Dia tak pakai samaun langit. Samaun satu langit. Sebab apa dia pakai jamak samawat, jamak muannas salim. Kalau orang je tahu. Sebab langit tu satu jarak satu langit tu banyak jauh. Yang kata orang 200 tahun perjalanan lah. Langit yang kita nampak ni bukan langit. Langit dia berjirim, keras. Jirim tebal. Dan dekat kiamat ni dia akan pecah betul-betul. Ni nampak macam ni bukan langit ni nak ada Allah atas ni. Dia jirim. Dia satu pintu dia ada di satu langit dia ada pintu. Dekat dia juga. Sampai langit ke-7. Ada berita net. Ni kita tahu ni langit dah ada lagi atas tu. Kita tak tahu ada lagi. Dia berjirim. Dia akan runtuh nanti. Kiamat ni perlu. Kata macam mana orang alam. Waktu tu orang kafir tulin saja yang melihat. Kita Tuhan bagi mati. Selamat ah. Dia orang nak tengok tak boleh bayar. Orang mengandung terguruk tu lah. Mengen tengok kiamat ah. Masa tu kafir asli. Kafir tulen saja yang Tuhan bagi hidup. Tengok orang wallah lah. Takut tak tahu. Dengan langit runtuh. Dengan tak tahu tak boleh bayar. Tengok gambaran tu pun dah takut dah kan. Video tu. Video tu. Okey. Sebab apa kalimah jamak? Sebab langit tu jauh. Dia jauh. Setengah kata 500 tahun perjalanan di antara satu langit ke satu langit. 500 tahun perjalanan akhirat ke dunia wallah lah, tapi 500 tahun. Tak tahulah. Kemudian dan bumi. Bumi kiranya berapa lebih? 7 juga. Bumi 7 lebih. Wal arda, sebab apa dia pakai kalimah mufrad? Dia tak pakai aradin. Aradin tu jamak. Sebab bumi ni walaupun 7 lebih dia rapat. Ni huraian dapat pada tu di Kelantan tu. Tu hurai tu. Dia tak fikir tau. Mana ada fikir. Kalimah ni dia ada, sebab tu orang faham bahasa Arab ni. Kalimah bahasa Arab dia boleh hurai macam apa ni ada budak tu. Bagi tazkirah. Depa dia ngaji di mana? Pesantren bukan? Indonesia. Dia bahas kalimah Ramadan. Tu orang faham. Sebab tu nahwu surah ni memang siapa pandai memang alim lah. Dia boleh hurai. Kadang kita kan erti kan. Pakai terjemah tu lah. Itu pun sakan orang-orang kadang-kadang baca tafsir erti ke tak nahwu surah tu kan. Tafsir tu bahaya kalau dia kena erti ilmu alat. Kalimah ni macam memberi maksud apa? Macam tadabbur Quran kan. Sebab apa Tuhan dahulukan az-zaniyatu waz-zani, orang yang berzina perempuan dengan berzina lelaki. Sebab apa Tuhan dahulukan perempuan. Dia ada sebab dia tu. Tadabbur. Bila kita tak tahu, memang tak tahu. Kita baca tu tak kena je macam. Kita peringkat duk baca ni. Tadabbur dah lagi. Tapi seronok tengok saya Syazli kan, saya duk ngaji tadaki tu. Tengok seronok juga dia. Dia pun duk buka kelas tadi dia tak dan lah. Main baca ni pun dah tak dan. Dia masuk dia pun sibuk. Dia kan dia ni pesyarah. Berkata, "Bon ni tanya dah tak jadi imam." Teh dia dah imam tak tiap malam. Dah orang kenal dah. Dia pula bidang Quran. Imam lah. Okey, kemudian wama bainahuma. Okey, saya nak tanya tu. 7 lapisan langit, kan? Siapa buat? Allah buat. 7 lapisan bumi, siapa buat? Allah buat. Antara tu Tuhan buat. Antara Tuhan buat antara langit dengan bumi. Antara langit dengan bumi tu Tuhan buat. Langit Tuhan buat, cuy lah Tuhan buat. Bumi Tuhan buat. Antara dua tu, antara Tuhan buat ke tak? Antara tu ada tak? Sebelum dia Tuhan buat benda yang ada. Antara tu ada tak? Tu kena Tuhan buat. Okey, lubang tinggal kita. Tinggal kita Tuhan buat. Lubang tinggal kita Tuhan buat. Okey. Okey. Kok jamban tu. Bulat tu. Kok jamban tu. Kok kalau buat jamban tu, lubang jamban kok tu kan. Okey, lubang tu itu bulat tu. Tuhan buat tak? Ada tak? Ada tak? Tuhan buat. Yang Tuhan buat tepi tu kan. Hak tengah tu memang ada siap. Tidak kan kalau ada kan nak kena korek suku pula. Kan kita nak ubah jamban, kita boh tu dia ada siap dah lah. Dia nak kena korek pula lah. Dah lah buat tepi tu. Antara tu tak ada. Tuhan tak buat. Yang Tuhan buat langit, bumi. Antara benda ke ada. Antara.
Tapi kalau barang di antara, barang tu adalah barang di antara keduanya, maknanya makhluk lah. Makhluk di langit, makhluk di itu Tuhan buat lah. Antara tu, diri antara, baina. Ni hak tu gua pak. Dengan jika Ustaz Yazid. Dulu tak terfikir kan, dia ingat semua Tuhan buat ah. Dah, ada benda yang Tuhan tak buat. Pasal benda tu tak ada. Baina pun bukan ada, di antara. Ni. ni di antara ni. Ada tak? Ada tak? Ha? Ya, ni Tuhan buat. Ini Tuhan buat ni di antara dua ni. Tuhan buat. Ada tak? Ada tak? Sebelum nak Tuhan buat tu ada tak? Tak ada. Tuhan tak buat. Tuhan tak buat, tak ada. Ni Tuhan buat lah dua ni. Ni langit, bumi, antara tu. Diri, benda antara. Kalau barang di antara langit dan bumi tu, barang tu Tuhan buat lah. Apa dia? Barang di langit. Makhluk di langit. Burung ke apa kan. Di daratan ni, Tuhan buat lah. Kan kata Tuhan tak buat tu. Diri antara tu. Tu. Lalu CEO tu. Ngaji ni, faham? Tidak tak erti. Dia ayat kan ni. Wama bainahuma kan, dan di antara keduanya. Kalau wama tu diri wama bainahuma dan barang yang di antara. Barang tu Tuhan buatlah. Barang tu makhluk lah. Nak diri tang baina tu saja. Baina tu, di antara tu. Macam lubang telinga kita lah. Telinga kita Tuhan buat, lubang tu Tuhan tak buat. Benda tak ada. Tapi sungguhlah, ni kan lubang kan. Cuma benda tu Tuhan tak buat. Dapat banyak noh. Mana saya dapat, saya bagi. Okey. Dan barang di antara keduanya. Maka dengan firman itu, firman Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma, nyatalah, jelaslah bahwasanya Allah Taala telah mengaku. Allah Taala telah mengaku sendiri, telah mengaku ya Allah dengan adanya Allah di dalam Quran. Allah Taala mengaku sendiri. Allahul ladzi khalaqas sama ni. Ni dalil ni. Dalil. Dan kita pula kena mengaku di dalam hati kita dengan ada Allah Ta'ala yang membetuli dengan pengakuan Tuhan di dalam Quran itu. Maksudnya kita kena mengaku serupa Tuhan mengaku. Tuhan mengaku dalam Quran, kita mengaku hati. Serupa tu. Tuhan ada. Tuhan yang mencipta langit dan bumi dan di antara keduanya. Kena mengaku. Itulah dikatakan orang beriman. Barulah dikatakan orang beriman dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Boleh faham tak? Ya, tu apa yang saya dapat, saya bagi itulah. Ni kalau baca sendiri boleh faham. Okey, jadi yang tu sajalah. Faham lah antara tadi, faham ni? Antara. Kok jamban tu kan. Itulah gelak tu kita. Bahkan dok sebutkan dia tok guru kata dia kelola tak. Ataupun pak. Ada lah. Kita ada. Kalau ada kan kita kena korek suku pula. Dah lah korek jamban dah, keliling dah. Nak korek tengah tu pula, nak buat lubang. Pasal lubang tu jadi siap dah, memang ada siap dah. Bukan Tuhan buat, benda tak ada. Hak ada tepi tu je. Langit je dah. Langit ada, Tuhan buat. Bumi ada, Tuhan buat. Diri antara tu. Antara kedua. Hak barang di antara tu adalah barang tu makhluk. Langit dan tu memang Tuhan buat. Hak diri antara tu, Tuhan tak buat. Luah kata ilmu ni. Tu banyak lagi tak erti tu. Dalam nak mengaji tak erti. Okey, jadi untuk yang tu sekat dulu. InsyaAllah. Jadi kita telah kira. Wallahu a'lam.